Dosa kecil ni kalau buat berulang kali jadi dosa besar ke? Dalam Islam, dosa tetap dosa, tak kira besar ataupun kecil. Cuma betul ke apabila kita dah hari-hari buat dosa kecil ataupun selalu melakukan dosa kecil, lama-lama dia akan jadi dosa besar? Ya, betul. Benda kecil, tapi kalau kita dah hari-hari buat, dah sentiasa buat, lama-lama dia akan jadi besar. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah dosa-dosa kecil kerana ia akan berkumpul ke atas seseorang hingga membinasakannya. Dia macam air lah. Air ni kalau dia bertitik dalam satu bekas, titik, lama-lama penuh satu bekas. Dia macam dosa kecil. Sikit-sikit kita buat, lama-lama dia akan jadi dosa besar. Dan dosa besar ini tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kita benar-benar bertaubat, taubat nasuha. Jadi, jauhilah segala dosa, tak kiralah dosa besar ataupun dosa kecil. Bantu saya share video ni, sebarkan, biar ramai dapat ambil manfaat, dapat elakkan diri daripada dosa. Nak berilmu, ingat Ustaz Kembar Hafaz.